Yang pertama, harta dan anak adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala sebagai perhiasan dunia dan ujian yang bersifat sementara dan tidak kekal. Anak ni sebelum dia mati, dia apabila dah dewasa, dah berkahwin, dah berkeluarga, dia tinggal dah kita dah. Masa kecil tu dah kita kepong, kita dokok, kita belai dia, kita jaga, kita protect dia. Tapi bila dia semakin besar, dia dah tinggal kita. Dapat kerjaya, dapat keluarga, akhir sekali tinggal kita. Kelipah aku tengok umur, tengok aku tak, dia tinggal. Allah cerita ni, tak ada kita mati. Bukan setakat anak-anak, harta benda kita. Yang kita kumpul masa kita kerja dulu, sekarang dah pencet, duit berkepul dalam akaun, tapi tak boleh buat apa, nak makan pun tak boleh, sakit, nak berjalan pun tak larat dah, kita dah tinggal dah. Belum kita mati, kita dah tinggal. Jadi dunia ni sama ada kita meninggal dia terlebih dahulu ataupun dunia meninggalkan kita terlebih dahulu. Kita tak mati, kita dah tak boleh guna dah. Kita dah tinggal dah, harta benda, anak bina. Yuzabbihuna abna'akum yuzabbihuna abna'akum